Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azzaita Ayuni binti Hassan Bakri dan bersama rakan penyelidik saya. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian yang bertajuk Pengaruh Pembangunan Profesional Guru dan Efikasikan Diri Guru terhadap Kualiti Pengajaran dalam Bilik Darjah Awal Kanak-kanak. Kajian ini dijalankan di bawah Jabatan Pengajian Awal Kanak-kanak Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor bagi kursus EES 3213 iaitu Kaedah Penyelidikan. Kajian ini memberi fokus kepada faktor dalaman guru sebagai pemangkin utama dalam menentukan keberkesanan pengajaran di peringkat awal kanak-kanak. Seterusnya saya akan terangkan tentang pernyataan masalah. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, kualiti pengajaran bukan sekadar penyampaian isi kandungan tetapi ia melibatkan interaksi, pengurusan bilik darjah serta sokongan emosi kepada kanak-kanak. Walaupun pelbagai latihan profesional yang telah diberikan oleh guru, tetapi masih terdapat laporan yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam kualiti pengajaran di lapangan. Selain itu, kebanyakan kajian terdahulu menguji pembangunan profesional dan efikasikan diri secara berasingan. Namun, kurang kajian yang meneliti sumbangan kedua-duanya secara serentak dalam konteks ECE tempatan. Oleh itu, wujudlah keperluan untuk mengkaji sejauh mana kedua-dua ini benar-benar mempengaruhi kualiti pengajaran. Seterusnya, mari kita lihat objektif dan soalan kajian yang terdapat dalam kajian kami. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti tahap pembangunan profesional guru di kalangan guru pengasuh pendidikan awal kanak-kanak. Objektif yang kedua ialah menentukan sama ada pembangunan profesional guru dan efikasikan diri guru menyumbang dengan ketara kepada kualiti pengajaran secara serentak. Jadi mari kita lihat soalan kajian yang terdapat dalam kajian kami iaitu apakah tahap pembangunan profesional guru di kalangan guru atau pengasuh. Kedua ialah soalannya, adakah pembangunan profesional guru dan efikasikan diri guru menyumbang secara signifikan terhadap kualiti pengajaran secara serentak? Seterusnya ialah kerangka kajian. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara dua bermula ubah bebas iaitu pembangunan profesional guru dan efikasikan diri guru terhadap pemula ubah bersandar iaitu kualiti pengajaran. Kerangka kajian ini disandarkan kepada teori konstruktivisme sosial oleh Vygotsky yang menekankan bahawa perkembangan profesional berlaku apabila melalui interaksi sosial dan pembelajaran berstruktur. Konsep zon perkembangan proksimal menunjukkan bahawa guru juga berkembang melalui sokongan serta latihan yang berterusan. Selain itu, teori efikasikan diri oleh Albert Bandura menekankan bahawa kepercayaan terhadap kebolehan diri mempengaruhi tahap usaha, daya tahan dan prestasi seseorang individu. Gabungan kedua-dua teori ini menjelaskan bahawa bukan sahaja latihan profesional penting, tetapi keyakinan guru terhadap kebolehan diri juga sangat memainkan peranan besar dalam menentukan kualiti pengajaran kepada kanak-kanak. Justru itu, saya akan terangkan tentang metodologi kajian. Instrumen kajian yang kami pilih adalah kuantitatif iaitu borang soal selidik daripada Google Form. Populasi kajian kami adalah guru, pengasuh dan pembantu guru di Hulu Langat serta Hulu Selangor. Persempelan kami adalah sasaran responden adalah sebanyak 130 orang. Nilai alpha Cronbach yang kami dapat daripada IW1 ialah pembangunan profesional iaitu 0.895. IW2 efikasikan diri guru iaitu 0.909 dan DV iaitu kualiti pengajaran iaitu 0.935. Keseluruhan daripada 15 item ini mendapat 0.957. Reka bentuk kolerasi
dipilih kerana kajian ini bertujuan untuk menguji hubungan tanpa memanipulasikan pemboleh ubah. Instrumen kajian melalui proses pengesahan pakar dan kajian rintis bagi memastikan keseluruhan dan keboleh kepercayaan. Nilai alpha Cambridge melebihi 0.70 menunjukkan bahawa konsistensi dalaman item adalah baik dan boleh dipercayai. Seterusnya ialah dapatan deskriptif. Nilai alpha Cambridge keseluruhan iaitu 0.957 menunjukkan tahap kebolehpercayaan yang sangat tinggi, menandakan instrumen ini stabil dan konsisten. Tahap tinggi bagi pembangunan profesional dan efikasi kendiri menunjukkan bahawa responden mempunyai latar profesional yang baik. Namun begitu, tahap tinggi ini tidak semestinya menjamin impak yang sama. Justru, analisis korelasi dijalankan bagi menentukan kekuatan hubungan sebenar. Seterusnya saya akan terangkan tentang analisis korelasi 1 iaitu pengajaran bertema dan analisis korelasi 2 iaitu tempoh kerja berkumpulan. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan dan sangat kuat antara pembangunan profesional guru dengan kualiti pengajaran. Nilai korelasi yang diperolehi ialah R sama dengan 0.852 dengan P kurang daripada 0.05. Selain itu, efikasi kendiri guru juga menunjukkan hubungan yang signifikan dan tinggi terhadap kualiti pengajaran dengan nilai R sama dengan 0.887, P kurang daripada 0.05. Ini bermaksud bahawa semakin tinggi tahap pembangunan profesional dan efikasi kendiri guru, semakin tinggi juga tahap kualiti pengajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru tersebut. Seterusnya saya akan terangkan tentang analisis korelasi 1 iaitu pengajaran bertema dan analisis korelasi 2 iaitu tempoh kerja berkumpulan. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan dan sangat kuat antara pembangunan profesional guru dengan kualiti pengajaran. Nilai korelasi yang diperolehi ialah R sama dengan 0.852 dengan P kurang daripada 0.05. Selain itu, efikasi kendiri guru juga menunjukkan hubungan yang signifikan dan tinggi terhadap kualiti pengajaran dengan nilai R sama dengan 0.887, P kurang daripada 0.05. Ini bermaksud bahawa semakin tinggi tahap pembangunan profesional dan efikasi kendiri guru, semakin tinggi juga tahap kualiti pengajaran yang dapat dilaksanakan oleh guru tersebut. Demikian itu, saya akan terangkan tentang perbincangan yang kami jalankan. Dapatan ini menyokong teori Lee Vygotsky yang menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial dan pembangunan berstruktur. Selain itu, dapatan juga selari dengan pandangan Albert Bandura bahawa kepercayaan kendiri mempengaruhi tahap komitmen dan keberkesanan tindakan. Walaupun pembangunan profesional penting, dapatan menunjukkan bahawa tanpa efikasi kendiri yang tinggi, impak latihan mungkin tidak dimaksimumkan. Oleh itu, pihak pengurusan sekolah dan Kementerian Pendidikan tidak seharusnya hanya memberi fokus kepada kursus atau latihan teknikal sahaja. Sebaliknya, mereka juga perlu menyediakan sokongan moral, sistem mentoran dan pengiktirafan kepada guru bagi meningkatkan keyakinan serta motivasi guru dalam melaksanakan pengajaran yang berkualiti. Seterusnya adalah implikasi kajian kami. Implikasi kajian ini mencadangkan bahawa program latihan untuk tidak seharusnya hanya berfokus kepada kandungan pedagogi.
tetapi perlu mengintegrasikan elemen pembinaan, keyakinan serta refleksi kendiri. Ini penting bagi memastikan latihan yang diberikan benar-benar diterjemahkan kepada amalan bilik darjah. Akhir sekali adalah kesimpulan kajian kami. Kesimpulannya adalah kajian ini membuktikan bahawa kedua-dua pemboleh ubah bebas ini mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kualiti pengajaran. Namun, efikasi kendiri guru didapati sebagai faktor yang lebih dominan, menunjukkan bahawa keyakinan terhadap kebolehan diri adalah elemen yang kritikal dalam memastikan keberkesanan pengajaran di dalam bilik darjah awal kanak-kanak. Dapatan ini memberi sumbangan kepada literatur tempatan serta menyediakan asas empirikal untuk perancangan latihan guru pada masa yang akan datang. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan input yang berguna kepada pihak pengurusan sekolah, Kementerian Pendidikan serta para pendidik untuk melihat pembangunan profesional guru secara lebih holistik. Gabungan antara latihan profesional dan efikasi kendiri guru sangat-sangat penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran di peringkat pendidikan awal kanak-kanak. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.